Assalamualaikum. Hari ni tahu dah ke nak masak lauk benda tu? Hari ni Moti nak minta pula. Moti nak share menu hok samping-samping je tapi kena molek hok samping ni hok jadi lauk utama. Kita nak buat sambanyo ikan masing. Sedap ni. Mula-mula kita goreng dulu ikan masing ni. Goreng ikan masing jangan goreng api besar-besar ngak, goreng api slow je. Basuh dulu ikan masing tu, lepas tu goreng slow je api biar dia rangup. Kalau kuat-kuat sangat dia jadi hangit, cepat masak nyetok. Ni antara bahan-bahan ni kita nak buat sambal ni. Dia ada nyoh, ada lada jagung, ikan masing lah. Lepas tu ada buah pauh. Buah pelam dia pun boleh belaka. Mula-mula kita tumbuk dulu cili api tu, lada jagung tu. Lepas tu kita nak bubuh garam sikit. Jangan banyak-banyak sangat sebab ada ikan masing dah kan. Tu mak tidur tengok tu. Ni makanan legend ni. Masa dulu zaman kecil-kecil dulu, ayah Moti rajin buat ni sambal nyoh ni. Tumbuk dulu lada lumak pula. Lada jagung tu. Siapa dia lumak lah dengan garam tadi Moti bubuh sikit. Lepas tu Moti bubuh ikan masing hok kita goreng dah. Buanglah tulang dia hok kasar tu, hok halus-halus tu dia jadi rangut-rangut dah. Sebab kita goreng slow je api kan. Kalau api besar-besar dia jadi liuk dah, apa sedap manalah. Kalau awak nak ganti dengan ikan goreng pun boleh, tak ada masalah. Ada orang buat ikan kuku pun boleh. Boleh je tukar-tukar kan, ikutlah hak mana ada rumah tu. Lepas tumbuk semua tu, kita cincang buah pauh hak kita kahit tadi tu. Buah pelang, kalau boleh guna hak putih lah, hak krak atau ada purung gitu. Tumbuk biar dia hancur dah gitu. Lepas tu kita tambah dengan nyoh. Nyoh ni kena nyoh muda. Nyoh muda, Allah sedapnya. Ni lauk samping-samping je ni. Tapi Allah kena molek hok ni saja. Moti padang makan hok ni saja. Nasi panah-panah, buat lembek sikit. Allah sedap ada sambal nyoh ni. Tambah sikit nyoh tu. Nyoh muda, kalau tak ada nyoh muda, tak ada arus sangat, boleh je beli nyoh hok warna putih tu, hok orang buat kuih tu. Tumbuk biar dia gaul molek. Dia memang biar dia hancur-hancur sikit nyoh tu. Allah beres dah. Boleh letak garam sikit. Garam kita tak tadi. Garam sikit, ajinomoto sikit, gula sikit, secukup rasa lah. Lepas tu bila dia siap dah, kita masuk dalam mangkuk. Hidang dengan nasi panah-panah. Kalau ada lauk lain pun bolehlah campur dengan lauk lain. Tapi kalau tak ada lauk lain, kalau budak-budak dia tak apa suka kot. Kalau kita ni Allah, jadi dah kena ada ulang-ulang sikit. Kalau nak buat pedas, bubuh banyak sikit lada jagung tu. Ikut selera kita. Dia tak kisah sangat. Kalau rasa nak masin ke, nak manis ke, boleh tambah. Senang saja. Tapi makan memang nambah ni. Kalau tak ada selera, boleh. Kalau nak makan dengan bubuh pun boleh juga. Selamat mencuba.